من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وزدني فهما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. yang Umi raikan lagi disayangi anak dia Umi Afadi Ustaz Guru Khairi, pengurus syarikat Fatih Synergy. Betul ke Umi sebut Ustaz? Dia Fatih sebut Synergy. synergize. Synergize. Benda dia. Ya, sini dia. Sini guys, okey. Yang dihormati sahabat-sahabat Umi, adik-adik Umi, anak-anak Umi. Alhamdulillah, bertuahnya kita malam ni ya, sebab kita dapat bersama dengan Afadi Ustaz Zul bagi mengutip ilmu-ilmu Al-Quran yang bakal dibicarakan nanti. Alhamdulillah. Alhamdulillah ni lama Ustaz tu sekejap je yang tak perlu sirih pinang, lama terus dapat. Alhamdulillah dengan Ustaz dah. Dan semoga apa yang kita bolehi bicara malam ni kita akan jadi pendorong bagi kita semua untuk terus membaca, mendalami baik-baik kata indah dalam Al-Quran. Dan ini adalah bersabit dengan Al-Quran semua dia. Lepas tu tanpa lengah masa lah, suka cerita Umi menjemput Afadi Ustaz untuk memulakan bicara dengan tajuk dia Message Deep dalam surah Al-Kahfi. Alhamdulillah. Kemudian Ustaz kata kalau ada siapa-siapa pertanyaan boleh Ustaz kan bila-bila masa. Sila boleh. Okay, Alhamdulillah. Dipersilakan Ustaz. Terima kasih. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala nabil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Sekejap ya. Apa benda yang baru timbul? Okey, baik. Umi Zakia dan puan-puan ya, di peringkat rasanya ibu-ibu dan kakak-kakak lah koknya yang ada di sini. Mungkin ada yang sebaya, mungkin tua sikit, mungkin di peringkat ibu. Jadi Alhamdulillah saya utamanya ucapkan terima kasihlah pada Umi Zakia ya atas nyambutan untuk bersama dengan, saya lupa lah tanya ada nama grup ke Umi yang ni? Grup ni nama Bicara Adin. Bicara Adin, Masya Allah. Ya. Grup Bicara Adin dan Umi sebagai ketua dalam grup Bicara Adin. Ya, Umi Zakia. InsyaAllah. Barakallahu fikum. Dan saya pun rasa teruja sebab baru je berkenalan dengan Umi dalam 2 minggu yang lepas rasanya dalam program FB Live tajuk Perubahan Rentak dalam Al-Quranul Karim. Dan kemudiannya Umi jemput undang untuk berbicara tentang topik hari inilah berdasarkan buku yang saya ada ni, Message Deep dalam Suratul Kahfi. Umi dapat buku ni Umi? Dah dapat betul-betul. Dah dapat. Okey, Alhamdulillah. Ya. Jadi puan-puan sekalian ya, saya
agak banyak benda yang kita nak bincangkan. Jadi saya akan bawakan beberapa perbincangan sahaja dengan puan-puan sekalian pada hari ini. Dan sekiranya ada sebarang persoalan, boleh kita ajukan terus perbincangannya tanpa kita tak perlulah nak tunggu masa hujung baru kita nak bawa perbincangan. Okey. Jadi untuk memahami lebih jelas, kita akan share screen supaya lebih nampak ayat-ayat yang mahu kita bincangkan. Okey, sekejap ya. Okey. Surah Al-Kahfi, tapi mungkin ada elok kita tengok terjemahan lah terus. Dan malam ni merupakan malam Jumaat ataupun esoknya siang Jumaat menurut satu hadis Nabi SAW. Dan hadis ini ulama khilaf tentang kedudukan dia, sama ada hadis itu bertaraf hasan yang boleh diterima ataupun dhaif. Tapi ala kullin, oleh kerana ulama termasuk Imam Syafi'i rahmatullahi alaih beramal dengan bacaan suratul kahfi pada malam ataupun siang Jumaat, maka kita pun disunnahkan untuk membaca surah ini pada malam ataupun siang Jumaat, ya. Tanpa mengiralah malam ke, siang ke, dalam solat ke, luar solat ke, semua itu dibenarkan. Ataupun nak baca sikit-sikit pun dibenarkan. Separuh dalam solat, separuh luar solat pun silakan, ya. Separuh pada malam Jumaat, separuh pada siang Jumaat dibolehkan. Okey. Cuma pastilah yang terbaik kalau kita bacakan terus sampai habis. Dan Umi, puan-puan sekalian, saya ada satu pengalaman yang begitu menakjubkan dalam bab suratul kahfi ni. Dulu-dulu saya solat di satu masjid surau Jumaat namanya Surau Al-Huda. Dan pengerusi Surau Al-Huda ni kenalan saya juga, Ustaz Fazrul Ismail yang Quran Time tu. Dan lepas solat Jumaat, kita solat sunat. Dan masa tu saya perasan ada seorang haji ni, dia duduk atas kerusi dan dia membaca suratul kahfi berserta dengan terjemahan. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Segala puji tertentu bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya. Dia baca macam tu. Baca ayat kedua, baca terjemahan. Baca ayat tiga, baca terjemahan. Dan saya sempat dengar sampailah ke pertengahan suratul kahfi. Dan ia saya tengok 2 kali dalam Jumaat. Maknanya Jumaat yang ni, kemudian Jumaat minggu depan berikutnya, itulah yang dilakukan oleh Tuan Haji tersebut. Masya Allah, saya rasa itu amalan yang sangat hebat. Dan saya secara peribadi tak pernah berbuat demikian. Dan rasanya amat sulit untuk beramal demikian. Tapi siapa yang dapat buat tu, Masya Allah puan-puan, ya, memang hebatlah. Okey, baik. Dan bila kita bincang suratul kahfi ni, kita akan biasa terdedah dengan satu hadis Nabi SAW tentang kelebihan membaca suratul kahfi, kan? Iaitu sesiapa yang menghafaz 10 ayat pertama dalam suratul kahfi, usima minad dajjal, terpelihara daripada dajjal. Siapa yang membaca 10 ayat terakhir suratul kahfi akan terpelihara daripada al-fitnah al-masihud dajjal. Jadi kalau kita tengok, okey, saya tunjukkan hadis pada ibu-ibu sekalian. Man hafizha asyru. Okey. Okey, ni hadis ni. Man hafizha asyra ayat min awali suratil kahfi usima minad dajjal. Sesiapa yang menghafaz 10 ayat pertama suratul kahfi terpelihara daripada dajjal. Dan dalam hadis riwayat Bukhari menyatakan sesiapa yang membaca 10 ayat terakhir daripada suratul kahfi dipelihara daripada fitnah al-masihud dajjal. Jadi dalam bab ini sebenarnya ulama berbahas panjang apa yang dimaksudkan kita terpelihara daripada fitnah al-masihud dajjal. Okey. Kerana sebenarnya Umi dan puan-puan sekalian, dia ada 3 hadis semuanya. Hadis yang pertama riwayat Tirmizi menyatakan sesiapa membaca 3 ayat pertama suratul kahfi selamat daripada dajjal. Hadis kedua riwayat Muslim.
sesiapa yang menghafaz 10 ayat pertama selamat daripada Dajjal. Hadis ketiga daripada Bukhari, sesiapa yang membaca 10 ayat terakhir daripada suratul Kahfi selamat daripada fitnah Al-Masihud Dajjal. Jadi sebenarnya apa yang dimaksudkan oleh Nabi SAW, 3 ayat pertama ke, 10 ayat pertama ke, ataupun 10 ayat yang terakhir. Ada orang yang menyatakan 10 ayat pertama tu hafaz, 10 ayat yang terakhir tu baca. Okey, ada yang faham demikian. Ada yang kata mana-mana pun tak apa. Ada yang pilih 10 ayat yang terakhir. Tapi isunya adalah apa yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sebenarnya. Adakah dengan kita menghafaz 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir, kita lancar, maka Dajjal pun tak berani untuk mendekati kita? Adakah bila kita membaca 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir, kita pun pelajari beberapa tafsir, kita pelajari cara bacaan yang betul, kita hafaz memang lancar, maka Dajjal pun tidak berani mendekati kita? Adakah demikian? Dan sedangkan realitinya, puan-puan dirahmati Allah sekalian, kalau kita tengok orang yang menghafal Al-Quran 30 juzuk pun belum tentu selamat daripada godaan dunia. Orang yang hafal Quran seluruh surah Al-Kahfi, seluruh surah Yasin dan mana-mana surah sekalipun belum tentu selamat daripada tipu daya dunia. Jadi apa lagilah kalau sekadar dibaca dan dihafaz suratul Kahfi, memang tak mampu sebenarnya menyelamatkan kita daripada fitnah Al-Masihud Dajjal. Justru ada ulama yang menyatakan maksud Nabi SAW yang bermula dengan 3 ayat pertama, 10 ayat pertama, 10 ayat terakhir. Sebenarnya Nabi Muhammad SAW mahu kita membaca dan memahami seluruh isi kandungan suratul Kahfi. Kerana dengan memahami isi kandungan suratul Kahfi, barulah kita tidak terpedaya dengan tipu daya ataupun fitnah Al-Masihud Dajjal. Kerana Dajjal ni dia bukan isu pembunuhan, dia bukan isu peperangan. Betul lah Dajjal akan perang memerangi umat Islam. Tapi dia lebih besar dalam bab itu adalah tipu daya dia. Yang mana dia cuba menggoda kita agar mengambil dunia dan meninggalkan akhirat. Itu yang paling besar. Jadi untuk berhadapan dengan fitnah dia tu, bukan sekadar dibaca, bukan sekadar dihafaz, bukan sekadar dipelajari, bahkan dihayati, dan kita cuba praktikkan kefahaman kita tentang surah Al-Kahfi ini secara fizikal dan secara maknawi, barulah kita akan selamat daripada fitnah Al-Masihud Dajjal. Dan sebab itulah saya pun dengan sahabat saya Ustaz Zahiruddin Zabidi, kita buat buku ini, Message Deep daripada dalam suratul Kahfi. Baik. Itu dia punya intro lah Umi. Kalau puan-puan, ibu-ibu ada sembarang persoalan, boleh terus je nak mencelah, nak tulis di ruangan chat, silakan ya. Okey. Saya mulakan begini. Itu intro. Sekarang ni kita nak tengok dia punya maksud di sebalik nama surah. Okey. Kita bermula di situ Umi. Nama surah ni sebenarnya, nama surah dalam Al-Quran, sama ada namanya At-Taghabun, Al-Jasiyah, Al-Mumtahanah, Al-Haqqah, Al-Ma'arij dan sebagainya. Ada dua pendapat ulama'. Ada ulama' yang menyatakan nama-nama surah ini merupakan nama yang sebahagian kecilnya diberikan oleh Nabi Muhammad SAW seperti nama suratul Kahfi, suratul Baqarah, suratul Fatihah, ya. Itu memang Nabi yang bagi. Tapi kebanyakan nama surah ini sama ada namanya Ibrahim, surah Hud, surah Yunus, surah Yusuf, surah Ibrahim dan sebagainya. Ini semua merupakan nama-nama yang diberikan oleh orang-orang terkemudian, sama ada sahabat ataupun ulama tabi'in ataupun kemudian radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi artinya kalau betul sebahagian kecil tu Nabi yang bagi, yang lain-lain tu sahabat-sahabat ataupun ulama yang bagi, artinya nama surah tu tak membawa pengertian yang besar. Ya, baik. Tapi ada sebahagian ulama, pengkaji menyatakan tak. Nama surah ini memang didapati oleh Jibril alaihi salam di Quran di langit dunia tu.
Apabila Allah Ta'ala turunkan Al-Quran ke langit dunia, jadi bila Jibril alaihi salam ambil Al-Quran tu bawa turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memang dah ada nama surah dah. Memang dah ada dah nama surahnya Al-An'am. Memang ada nama surahnya Ar-Ra'du. Memang ada nama surahnya Al-Ahzab dan sebagainya. Jadi tinggal lagi Jibril alaihissalam pun bawa turun pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Jibril pun cerita, nanti Tuan masukkan ayat ini ke sini, ayat ini ke sini, ayat ke sini. Ini namanya surah An-Nisa. Ini namanya surah Al-Hujurat. Ini nama surahnya An-Najmu dan sebagainya. Kalaulah kita memilih pendapat yang kedua yang menyatakan nama surah ini memang ada di langit dunia sana, memang telah disediakan oleh Tuhan kita Allah Rabbul Jalil Subhanahu wa taala, maka pastilah nama surah tu mengandungi mesej dan maksud yang begitu mendalam. Dia bukannya sekadar nama Al-Kahfi, tak. Dia ada maksud yang mendalam. Dia bukan sekadar nama surahnya adalah Hud, tapi ada maksud yang mendalam. Okey. Kalau Umi tengok ke Umi, surah Hud tu bukan cerita Nabi Hud yang paling banyak. Bukan cerita Nabi Betul. Hud. Cerita Nabi yang Hmm. paling banyak dalam surah Hud adalah cerita Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Maka kenapa surah itu tidak dinamakan sebagai surah Nuh? Okay. Dalam keadaan begitu banyak cerita tentang Nabi Musa dalam Al-Quran, tidak ada satu pun surah yang dinamakan sebagai surah Musa. Jadi mesti nama surah itu ada kelebihannya tersendiri, ada maksud tersendiri. Bayangkan puan-puan dirahmati Allah sekalian, surah yang paling panjang dalam Al-Quran yang merangkumi 47 muka surat lebih, yang mana dalam surah ini terkandung padanya ayat yang paling mulia, iaitu ayatul kursi. Dalam surah ini ada ayat yang paling panjang, namanya ayat tentang hutang piutang pada muka surat 48. Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Dalam surah ini ada cerita tentang penciptaan dan pertabalan Nabi Adam alaihissalam sebagai khalifah dalam ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ada cerita tentang kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam dalam muka surat 16. Wa taba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Ada cerita tentang Talut dan juga Jalut dalam muka surat dalam akhir surah dalam akhir juzuk 2, lebih kurang dalam muka surat 39, 38 dan juga 39. Okey, jadi kemudiannya dalam surah ini mengandungi banyak hukum hakam. Adanya hukum hakam tentang apa? Kutiba alaikumusiyam, puasa, tentang hukum hakam apa yang apa ni? Rumah tangga, perceraian, radha'ah, rujuk dan sebagainya. Kenapa surah ini tidak dinamakan sebagai surah Al-Khalifah, surah Mulku Sulaiman, surah Al-Ahkam, ataupun surah tentang apa-apa sajalah tentang pengurusan al-iqtisad ataupun al-mal, harta. Kenapa tiba-tiba surah yang paling panjang ini dinamakan sebagai Al-Baqarah, lembu betina? Jadi pasti ada satu mesej yang amat besar mahu disampaikan oleh Allah Rabbul Jalil melalui penamaan Al-Baqarah. Tapi bukan itulah kita nak bincang Umi ya. Ini saja buat intro bagi ibu-ibu sekalian di sini. Rasa apa maksud dia? So saya tak nak bagi jawapan lagi. Saya nak bincang tentang Suratul Kahfi. Okay. Kenapa surah ini dinamakan Suratul Kahfi? Sedangkan ada lagi cerita lain. Ada cerita tentang Nabi Musa dan Khadir. Kenapa tak dinamakan surah ini sebagai surah Ar-Rahmah? Kerana Khadir membawa rahmat dalam 3 siri perjalanannya. Ataupun kenapa surah ini tidak dinamakan sahaja sebagai surah Zulkarnain? Kerana ada cerita tentang Zulkarnain. Wa yas'alunaka an Zulkarnain. Qul sa'atlu alaikum minhu zikra. Kenapa? Kenapa nama Al-Kahfi yang dipilih oleh Allah Azza wa Jal? Maka ulama pun buatlah kajian. Di rumah saya pun Umi, ibu-ibu sekalian, ada lebih kurang dalam 3 kitab dalam bahasa Arab yang prolific yang membahaskan rahsia nama surah. Dia kalau kita tengok buku dalam bahasa Melayu, saya tak nak sebutlah buku mana-mana, rahsia nama surah itu tidak menepati cita rasa pun. Tapi kalau bahasa Arab ni memang dia bahas mendalam
kenapa surah itu dinamakan sekian, kenapa surah ini dinamakan sekian, termasuklah kenapa surah ini dinamakan Suratul Kahf ataupun kita sebut Suratul Kahf. Baik. Jadi wallahualam, dia begini, Al-Kahfi ni artinya gua, ya. Dan bila kita sebut gua, gua dalam Al-Quran ni ada dalam dua istilah gua. Gua yang pertama namanya Ghar. Ghar. Okey. Kejap ya. Saya nak type satu benda. Magharat. Okey, ada pun. Okey. Itu surah Taubah ayat 57. Okey. Jadi satu gua tu namanya Ghar sebagaimana disebutkan dalam surah Taubah. Okey, surah Taubah. Idh huma fil ghari. Ya, idh huma fil ghari. Ketika mereka berdua yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu an berada dalam gua. Idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Okey. Dan ataupun nama Ghar itu disebutkan dengan istilah yang lain dalam surah yang sama juga, itu surah Taubah, magharatin law yajiduna malja'an aw magharatin. Magharat itu adalah gua-gua. Okey, itu satu gua iaitu Ghar, ya, Ghar. Yang kedua adalah gua yang disebutkan adalah Al-Kahfi. Okay, sekarang ni apakah perbezaan antara gua Al-Kahfi dengan gua Al-Ghar? Okay, Al-Ghar ini merupakan gua yang sempit. Sebagaimana Umi dan tuan-tuan dan puan-puan, ada tuan-tuan di sini juga, Puan Fadni. Okay. Sebagaimana kalau kita apabila tiba masa tu, seseorang itu bila dia saat akhir kehidupan dia, roh dia mula ditarik sampai ke kerongkong. Dan keadaan di kerongkong masa tu dia mula mengalami kesulitan untuk bernafas. Okay, kesulitan demi kesulitan bernafas itu yang membawa kepada nazak, itu dinamakan sebagai saat ghargharah. Okay, saya tulis ya. Saya tulis di ruangan chat. Okay, saat nafas kita makin sempit itu adalah ghargharah. Itu cara sebutan dia. Okay. Ghar ini membawa maksud sempit. Umi Zakia. Umi ada tak Umi? Ada. Sebab lain tak apa cantik. Kadang-kadang dia Okay. tenggelam. Tak apa Umi, saja panggil nama Umi sebab saya hanya mampu tengok 3 saja di depan ni. Dan tadi Umi tenggelam tadi, tak ada. So saya panggil Umi balik. Okey, baik. Terima kasih Umi. Jazakumullah khairan. Okey, jadi bila sempit tu namanya ghar. Ghar itu sempit. Tapi bila diulang 2 kali, gharah. Sempit demi sempit. Itu pun banyak Umi saya ni. Aduh, saya kena kawal diri saya agar tidak apa panggil apa? Tidak terlalu melerik ke yang lain. Nak kena kontrol. Saya bincang surah Kahfi sekarang. Saya tak bincang benda lain. Okey. Kalau gua yang sempit itu namanya Ghar, sebagaimana gua Hira, dia panggil Ghari Hira. Gua Hira, yang ni gua yang sempit. Tapi kalau Al-Kahfi, dia merupakan gua yang luas. Ya, gua yang luas, yang mana boleh memuatkan beberapa orang seperti ini, beberapa orang anak muda. Dan persoalannya kembali pada tadi, kenapakah surah ini dinamakan Al-Kahfi? Okey. Bila kita sebut Al-Kahfi ni, ia merupakan gua yang memberikan perlindungan kepada sekumpulan anak muda. Fitnatun amanu birabbihim. Okey. Maka bila gua ini bertindak untuk memberikan perlindungan kepada anak muda, bererti segala isi kandungan dalam surah ini bersifat memberikan perlindungan. Yang paling utama adalah sesiapa yang memahami sungguh-sungguh suratul Kahfi, ia bagaikan membina Al-Kahfi, satu tempat berlindung daripada fitnah Al-Masihud Dajjal. Okay, itu yang paling jelas. Kemudiannya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, kalau kita tengok cerita ke depan lagi kan, bagaimana perjalanan Khadir alaihi salam dengan Nabi Musa alaihi salam tu. Okey. Mana
Sebelum cerita Nabi Musa dan Khadir itu cerita tentang dua orang pemilik kebun. Seorang yang tidak beriman kepada Allah Azza wa Jal, dia memiliki dua kebun yang begitu subur. Yang beriman kepada Allah Azza wa Jal pula memiliki kebun yang tidak begitu subur. Tetapi adakah orang yang beriman itu dia hanya berpada dengan kebun yang tidak subur? Tidak. Dia mahu kebun dia pun kebun yang power juga. Itu disebut. Fa'asa rabbi an yu'tiyani khairan min jannatik. Mudah-mudahan Tuhanku akan mengurniakan daku lebih baik daripada kebunmu. Artinya dia pun bercita-cita untuk mendapat kebun yang subur. Ini menunjukkan dia ada impian membina satu gua Al-Kahfi melindungi perlindungan daripada aspek makanan dan juga ekonomi. Bila sebut tentang kebun makanan ni, ia melibatkan soal simpanan stok makanan dan juga melibatkan ekonomi. Inilah gua yang mahu dibina oleh orang beriman pemilik kebun tersebut. Okey. Kemudian kita ke depan, kita pun jumpa dengan cerita Nabi Musa dan Khadir alaihi wassalam, yang mana ceritanya Khadir telah membina gua perlindungan kepada kepada tiga kelompok. Okay, kelompok yang pertama adalah Khadir alaihi salam telah membina gua menyelamatkan sang orang miskin yang bekerja di lautan, yang bawa perahu. Okey, itu gua yang dibina oleh Khadir. Kemudian Khadir membina gua pula untuk menyelamatkan dua ibu bapa yang beriman kepada Allah Azza wa Jal, namun anaknya terlampau jahat dan anaknya dikhawatiri akan mengubah akidah dan kepercayaan ibu bapanya suatu masa nanti. Jadi Khadir telah membina gua untuk menyelamatkan akidah dua orang ibu bapa. Kemudian Khadir telah membina gua untuk membina Al-Kahfi untuk menyelamatkan dua orang anak yatim yang mana kemungkinan harta mereka akan tertimbus. Ya, kemungkinan harta mereka tertimbus oleh tembok yang hampir runtuh. Itu kahfi yang dibina oleh Khadir. 3 kahfi. Begitu juga tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, kita ke depan lagi bagaimana Zulkarnain alaihi salam telah membina kahfi untuk menyelamat satu kaum daripada serangan Ya'juj dan juga Ma'juj. Jadi bila kita baca suratul kahfi ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita tidak boleh melihat hanya daripada aspek gua yang fizikali tu yang melindungi fityatun amanu, sekumpulan anak muda yang beriman atau dikenali sebagai Ashabul Kahfi itu tidak. Kita mesti memahami bahawa segala isi kandungan surah Al-Kahfi ini memang bercerita tentang kahfi untuk menyelamatkan kita semua. Kahfi daripada sudut ekonomi, kahfi daripada sudut akidah, kahfi daripada sudut serangan musuh dan sebagainya. Jadi ini yang kita nak kena faham. Kahfi ini secara fizikalnya memang gua, tapi secara maknawi ataupun secara faham lebih baik, kahfi bermaksud tempat-tempat perlindungan yang kemuncaknya perlindungan daripada Ya'juj dan juga Ma'juj serta Al-Masihud Dajjal. Okey, gitu tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ada soalan dulu ke sebelum saya berganjak ke depan? Ada, Umi nampak tadi ada Ustaz Daripada Fadil Tuan Shah. Fadli kan? Ya, betul. Okey, boleh namakan kitab yang menyebutkan penamaan surah tak? Oh, senangnya Tuan Fadli dan tuan-tuan dan puan-puan dapatkan buku ni terus. Sebabnya dalam buku ni ada tu, dia sebut min dalalat asma'i suwar fil Quranil Karim. Okey, saya tulis lah. Mungkin Tuan Fadli boleh membaca teks kitab Arab. Okey, saya tulis dulu. Min dalalat. Saya pun minta maaf je, saya tak tahu kod-kod ada di sini. Ustaz ke, ustazah ke, saya minta maaf banyak. Min dalalat asma'i suwar fil Quranil Karim. Saya tertukar pula. Fil Quran Al-Karim. Okey, min dalalat asma'i suwari fil Quranil Karim. Ni antara kitab yang boleh menjadi rujukan. Ada lagi lah dalam 2 kitab yang lain Tuan Fadli Okey. Ada soalan lain? Okey, boleh. Umi ada tambahan ataupun soalan Umi? Umi tak ada tambahan, cumanya Umi tertarik dengan cara pengumpulan
ayat Quran tadi kan berkaitan dengan tajuk, bermaknanya macam saya pernah terdengar, dia seolah-olah macam puzzle, macam melengkapi. Kemudian ayat ni turun, kemudian dia letakkan dalam satu surah, dan ayat Mm-mm. ni turun dalam surah ni. Mana bukannya satu surah turun tu bukan sekaligus lah, maknanya seolah-olah melengkapi lah. Di sini Mm-mm. ada surah, tapi contohnya ada tajuk dia, kemudian dia lengkapkan dengan sekali mengikut Tuhan tahu apa yang kehendak hamba dia kan. Dia Maha Penyayang, maknanya Mm-mm. apa berlaku kemudian dia letak dekat situ. Macam tu lah tak kan? Betul. Betul Umi, barakallahu fikum. Betul sangat. Dan sebenarnya dia kalau kita tengok dalam perbahasan ulama, surah itu sendiri sebenarnya membawa satu topik yang sama je. Contohnya bila kita membaca surah Yasin dari ayat 1 hinggalah ayat terakhir. Ayat terakhir ayat berapa Yumi? 82, 83? Lupa dah saya dah surah Yasin. 83. 80? 83. 83. Dia tidak boleh dibaca dengan terpisah sebenarnya. Dia sebenarnya bermula ayat Yasin sampailah fasubhanallazi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Semuanya dia saling berkait antara satu sama lain. Jadi Yasin berkait dengan wal Quranil Hakim, berkait dengan innaka laminal mursalin, berkait dengan depan-depan inna ashabal jannatin yauma idzin inna ashabal jannati dah lupa dah. Inna ashabal jannatil Yang masih surah satu. dia bila baca macam ni je tak jadi dah. Apa dia tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Muka surat kedua terakhir tu. Subhanallah. Yauma fi syughulin fakihun. Macam mana ayat depan dia? Inna ashabal jannati. Yang masih surah satu. Okey. Saya tengoklah Ayat mudah je. Ni inna ashabal jannatil yauma tu saya tak jumpa tu. Inna ashabal jannatil yauma fi syughulin fakihun. Semua ada kaitan tu. Dia tidak boleh terpisah. Itu yang ulama kata. Dan setiap surah ke surah yang lain pun ada kaitan. Okey. Bila kita faham benda macam ni, kita akan tengok betapa agungnya Al-Quran dan kita tidak akan melihat Al-Quran daripada aspek yang kecil. Contoh aspek yang kecil macam mana? Kalau nak ayat pengasih je, baca ayat yang ada kaitan dengan Nabi Yusuf AS. Padahal cerita comel Nabi Yusuf tu hanya disebutkan dalam satu ayat je. Banyak ayat menceritakan tentang akhlak Nabi Yusuf. Banyak akhlak menceritakan tentang kebijaksanaan Nabi Yusuf AS. Terutama dalam menguruskan ekonomi negara. Satu ayat je yang menceritakan ketampanan Nabi Yusuf AS. Tapi yang menjadi buah mulut kita masyarakat Melayunya, ketampanan Nabi Yusuf AS. Itu jadi kacau tu. Termasuk suratul Falaq dan An-Nas hanya dilihat daripada aspek perawatan dan perubatan. Nak lawan dengan jin. Padahal suratul Falaq dan suratul Nas merupakan dua surah terakhir dalam susunan Al-Quranul Karim yang merumuskan segala perbincangan Al-Quranul Karim. Jadi ia bukan cerita tentang gangguan jin semata-mata, bahkan jauh lebih daripada itu, berbincang soal masyarakat, berbincang soal negara dan berbincang soal international, antarabangsa. Tapi akhirnya kita hanya berbincang daripada aspek serangan jin semata-mata. Jadi kacau. Ayatul Kursi yang begitu hebat tu, yang ada kaitan dengan perjuangan Talut dan juga dalam menentang Jalut, yang ada kaitan dengan dakwah Nabi Ibrahim AS lawan dengan Raja Namrud, akhirnya pun difahami dalam konteks pengawalan diri daripada serangan jin juga. Ayatul Kursi. Dan dibaca dalam solat hajat semata-mata tanpa difahami konteks yang betul. Jadi itulah Umi yang saya melihat kacau kita ni bila tengok Quran ni dalam bentuk yang sempit, tidak melihat daripada konteks yang lebih besar daripada itu. Okey. Sekarang ni kita tengok beberapa contoh dan contoh ni saya terikut urutan lah. Saya tidak mengikut urutan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebab itulah Umi, sebab banyak sangat cerita. Sebab banyak sangat. Jadi saya pun tak tahu, tak boleh nak bincang semua benda, itu pastilah. Tapi izinkan saya untuk menyebutkan sedikit daripadanya dan saya nak tumpu kepada perbahasan bahasa sedikit. Okay. Cuba tuan-tuan dan puan-puan tengok, kita bermula dengan perbahasan bahasanya yang ini, ayat yang ke-6 ni. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ
Maka jangan pula engkau wahai Muhammad, saya kena baca habis terus. Illam yu'minu bihadzal hadisi asafa, maka jangan pula engkau Muhammad, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, membinasakan dirimu disebabkan menanggung duka cita terhadap kesan-kesan perbuatan buruk mereka jika mereka enggan beriman kepada keterangan Al-Quran ini. Allah Ta'ala pesan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, janganlah sedih sangat kalau mereka tak beriman. Asafa tu sedih sangat. Jangan terlalu sedih kerana mereka tak beriman. Kerana bukan tugas Nabi pun nak memastikan orang beriman atau tak beriman. Tugas Nabi hanyalah menyampaikan petunjuk. Okey. Perkataan yang perlu tuan-tuan dan puan-puan berikan perhatian adalah al-hadis. Okey, saya buka juga lah kat sini ya. Sebab yang kalau kat terjemahan tu dia tak boleh, saya nak bold. Okey ni. Al-hadis, tengok ni. Bihadzal hadis. Sekiranya jangan kamu berasa sangat duka cita sampai nak mencederakan diri sendiri. Illam yu'minu, jika mereka tidak mahu beriman. Bihadzal hadis, dengan Al-Quran ini. Pening sebenarnya Umi kalau nak bahas ni. Peningnya kalau kita tengok dalam perbahasan akidah Umi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Al-Quran ni qadim ke hadis? Biasa dengar tak perbahasan tu? Umi biasa Umi dengan tu Al-Quran ni qadim ke hadis? Qadim kan? Kalau qadim ni benda yang sedia kala, benda yang azali. Kalau hadis benda yang baru. Jadi ayat Quran ni benda yang baru ke benda yang sedia kala? Sudah kala. Sedia kala kan? Qadim kan? Panora kan? Ya, ya. Qadim. Okey. Jadi Quran qadim kerana Quran adalah kalamullah, ucapan Allah Azza wa Jal. Allah itu bukanlah benda baru. Allah Ta'ala memang sedia ada. Jadi kalau Al-Quran tu kalamullah, sepatutnya Al-Quran adalah Al-Qadim. Tapi dalam suratul Kahfi ayat yang ke-6, terang-terangan menyatakan Quran itu Al-Hadis. Dan Al-Hadis di sini bukan merujuk kepada ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi memang merujuk kepada Al-Quranul Karim. Okey. Nampak Panorama boleh nampak ya? Nampak. Okey, jadi sekarang ni kenapa Al-Quran dinamakan sebagai Al-Hadis? Okey. Jawapannya begini, cerita bagi jawapan teruslah, tak nak soal berteka-teki banyak sangat. Al-Hadis ini sebenarnya merujuk kepada benda yang baru. Macam tadi kita sebut qadim lama atau sedia ada, manakala hadis benda yang baru. Okey. Benda yang baru yang mahu disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla ini bukanlah benda yang baru daripada aspek Al-Quran, ayat Quran tu baru, qadim, perbahasan qadim dan hadis tadi. Tapi baru, bila sebut baru ni kan Umi dan tuan-tuan dan puan-puan, ia merupakan benda yang segar. Contohnya ikan tu baru je sampai dari laut. Kita beli ikan tu segar-segar lagi. Kalau di dekat dengan tempat Umi tu di Pulau Bali, di Tok Bali lah Umi kan? Tok Bali. Bila sampai je dari laut tu, kita pun terus beli. Biasanya Tok Paraih lah yang beli terus. Itu memang betul-betul segar tu ikan tersebut. Okey. Jadi Al-Quranul Karim, Allah Ta'ala nyatakan Al-Quran sebagai Al-Hadis daripada aspek Al-Quran membawa sesuatu yang baru dan menyegarkan serta menyihatkan para pembaca Al-Quran, khususnya isi kandungan yang terdapat dalam Suratul Kahfi. Sebagai contoh, orang-orang Yahudi ni minta orang Arab tanyakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang 3 soalan. Tanyakan Muhammad itu tentang roh, tanyakan Muhammad tentang Ashabul Kahfi, dan tanyakan Muhammad tentang Zulkarnain. Maka dapatan pengetahuan ahli kitab tentang Ashabul Kahfi sebenarnya terbatas. Al-Quran membawakan cerita yang lebih segar dan baharu buat hidangan hati dan kerohanian kita. Pengetahuan mereka tentang Zulkarnain terbatas. Allah Ta'ala menceritakan lebih segar, maklumat yang lebih berkualiti tinggi, Al-Hadis, tentang cerita Zulkarnain. Bahkan lebih daripada itu, Al-Quran membawakan cerita perjalanan Nabi Musa dengan Khadir alaihi wassalam dalam bentuk yang begitu segar, memberikan nafas yang baru kepada kita. Jadi Al-Quran dinamakan Al-Hadis dalam surah ini memberikan isyarat maklumat-maklumat yang dibawakan oleh Al-Quran dalam suratul Kahfi
merupakan maklumat yang segar, maklumat yang memang dinanti-nantikan dan ceritanya memang amat-amat sensasi dibandingkan dengan dapatan-dapatan ahli kitab. Okey, satu. Dan satu lagi perkara yang unik, Umi dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Allah Ta'ala menyatakan, hadza bihadzal hadisi asafa. Okey, hadza ni apa maksudnya? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ah, Dengan ini. Ya, Ini. Dengan. ini. Hadza ini. Ini. Hadza ini merujuk kepada benda yang dekat dengan kita. Contohnya, oleh kerana buku ni dekat dengan saya kata, hadzal kitab. Kitab ini. Ataupun apa lagi? Apa-apalah. Pen. Hadzal qalam. Pen ini dekat dengan saya. Kalau jauh, saya tak kata hadza. Okey. Kenapa Allah Ta'ala menggunakan perkataan hadza bagi al-hadis? Bukannya Allah sebut zalika. Contohnya alif lam mim. Zalikal kitabu. La raiba fi. Allah Ta'ala tak guna tilka. Sebagaimana ayat lain. Tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin. Tapi dalam ayat ini Allah Ta'ala guna hadza, iaitu satu benda yang dekat, kerana memberikan isyarat bahawa Al-Quran yang hadis, Al-Quran yang segar, Al-Quran yang bermaklumat ini perlulah berada dekat dengan kita bagaikan hadza, bukannya bagaikan zalika, bukannya tilka. Zalika dan tilka tu bahasa isyarat menunjukkan sesuatu yang jauh. Manakala hadza tu menunjukkan sesuatu yang dekat. Maka Al-Quran itu perlu berada berdekatan dengan kita. Sebab itu digunakan perkataan bihadzal hadisi, sekiranya mereka tidak beriman dengan kitab segar yang sepatutnya dekat dalam hati mereka. Itulah dia punya maksud di sebalik perkataan hadzal hadisi. Okey. Okey ke Umi setakat ni? Alhamdulillah, memang menarik sangat. Alhamdulillah. Okey, terima kasih banyak. Okey, ada soalan lagi ke? Tuan-tuan, ada soalan dulu ke tuan-tuan dan puan-puan? Boleh je buka mic tu tanya soalan. Boleh. InsyaAllah. Okey. Kalau tak ada, tak apa. Kita terus ke depan lagi. Kemudiannya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini saya saja nak tunjuk dulu pada tuan-tuan dan puan-puan. Ajaban ni dia ada 2 kali dalam surah ini. Tapi saya terlupa nak masukkan dalam buku saya ni. Tak apalah. Okey. Kita ke depan sikit lagi. Saya nak pilih perkataan ini. Okey, nampak Allah Ta'ala menyatakan innalladzi ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Ayat 31 tu. Yuhallawna fiha min asawira min zahabin. Wa yalbasuna siyaban khudram min sundusin wa istabraq. Okey. Dan menarik Umi, nama baju ini, penghuni syurga ni diberikan pakaian hijau. Dibuat daripada sutera halus dan juga sutera tebal. Okay, sundus ni sutera tebal ke sutera halus? Saya pun dah tertukar dah. Ayat 31. Sutera halus. Sutera halus. Okey, Hmm. sundus tu sutera halus dan juga sutera tebal. Okey. Jadi pakaian hijau ni ada kaitan lah dengan Khadir. Khadir tu hijau, namanya Khadir. Sebutan betulnya Khadir. Tapi boleh je dibaca Khidir. Cuma yang tepatnya Khadir. Okey. Tapi satu benda yang menarik, kenapakah Allah Ta'ala menyatakan pakaian itu dalam perkataan thiyaban. Thiyaban. Sedangkan dalam ayat yang lain, ada Allah Ta'ala guna perkataan libas. Libas tu artinya pakaian dan siyaban pun artinya pakaian. Okey, kita tengok libas fil Quran. Sebab saya pun tak berapa nak ingat juga ni. Saya lupa dah ayat yang mana satu. Okey, kita tengok libas. Mana libas? Ni. Walibasuhum fiha harir. Satu. Walibasuhum fiha harir.
Orang yang beriman kepada Allah Ta'ala tu pakaian mereka dibuat daripada harir, yakni sutera. Okay. Libas. Tapi dalam ayat ini tidak digunakan libas. Digunakan perkataan thiyaban. Bukannya wayalbasuna libasan, tetapi wayalbasuna thiyaban. Okey. Apa pula lah beza antara libas dengan siap ni, Ibu dirahmati Allah? Kenapa ayat ini guna libas, yang ayat ini pula guna siap? Dia mesti ada rahsia di sebalik pakaian ahli syurga tersebut. Okey. Benda tu ada Umi, saya sebutkan dalam muka surat yang ke-78, 79, perkataan siap dengan libas tu. Okey. Jadi kalau mudah ceritanya, kejap ya. 78. Okey. Kalau libas ni, dia asal daripada perkataan apa, tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Libas ni artinya penutup, menutupi. Contohnya Allah Ta'ala menyatakan, وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. Dan kami jadikan malam itu sebagai libas, sebagai pakaian. Yakni menutupi. Dan Allah Ta'ala juga menyatakan peranan dan fungsi suami dan isteri. Hunna libasul lakum. Isteri-isteri itu pakaian buat kamu. Menutupi maruahmu. Menutupi keaibanmu. Wa antum libasul lahun. Dan kamu juga merupakan pakaian yang menutupi maruah isterimu. Jadi begitu. Jadi sekarang ni, kalau libas itu artinya menutupi, ia lebih kepada pakaian dalaman. Kalaulah orang lelaki tu dia pakai jubah dan ada pakai singlet kat dalam ke sebagai contoh, singlet itu dinamakan sebagai libas. Atau kadang-kadang kita tengok imam di masjid-masjid yang besar, dia ada baju dah. Dia pakai baju Melayu ke, dia pakai baju t-shirt ke. Tapi bila hari Jumaat je, dia sarung lagi jubah. Ataupun setengah orang Arab ni dia nak tunjuk kemegahan dia ni, dia pakai jubah dah. Dia pakai jubah, dia sarung pula jubah yang nipis tu. Dia sarung jubah yang nipis. Jadi jubah yang pakai kat dalam namanya libas. Jubah nipis yang macam hitam warna dia tu, itu biasanya dipakai oleh imam-imam besar ataupun khatib. Itu namanya siyabun. Libas itu pakaian dalaman, manakala siyabun tu pakaian luaran. Okey. Kenapakah pakaian itu dinamakan libas? Kerana libas asal daripada labisa, artinya menutupi. Tapi siyaban ini menarik untuk saya kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Kerana siyaban ini ada kaitan dengan as-sawabu. Nampak tak ibu-ibu? Di sini as-sawabu. Ini siyaban wa yalbasuna siyaban. Kemudian ke depan lagi, ni'mas sawabu wa hasunat murtafaqa. Ada kaitan tu antara siap dengan sawab. Okey. Sawab itu pahala. Ni'mas sawabu, pahala yang terbaik. Okey. Jadi sekarang ni apa kaitan antara siyabu dengan sawabu? Sebenarnya perkataan siyabun dengan sawabun berasal daripada sabah, yang mana sabah bererti sesuatu yang kembali. Sesuatu yang kembali. Apa yang kembali? Okey, kalau pakaian tu kan dia kembali balik pada kita. Kita dah pakai, kemudian kita pakai balik nanti kan? Kita pakai, kemudian kita mandi, kita bukalah pakaian kita. Kemudian kita pakai balik. Jadi pakaian itu dia ulang alik. Ada satu pakaian tu mungkin kita pakai, kita ulang alik, pakai semula dalam seminggu kemudian. Okey. Jadi sebab itulah pakaian itu dinamakan sebagai siyabu, kerana kita kembali memakainya. Persoalannya kenapa pula pahala dinamakan sebagai as-sawabu? Kembali apa? Kan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau tuan-tuan dan puan-puan melabur sebagai contoh di mana-mana tempat pelaburan, dan saya bukan ejen Umi, bukan nak kempen masuk mana-mana pelaburan. Contohlah ada kalangan kita melabur di unit trust, ada yang melabur emas dengan bank. Tolong kalau nak melabur emas, melaburlah dengan bank, lebih dipercayai. Tabung haji bukan tempat pelaburan, itu tempat simpanan duit. Okey, jadi bila kita melabur kan, orang kata berapa pulangan kita dapat ni? Kita guna istilah berapa pulangan. Yalah, adalah istilah dividen apa benda tu. Okey, tapi sekarang ni berapa pulangan? Apa maksud pulangan? Artinya keuntungan yang kita dapat.
Jadi pahala itu dinamakan as-sawabu kerana ia merupakan pulangan. Sesuatu yang dipulangkan kepada kita di hari akhirat nanti. Misalnya hari ini Ummi Zakiyah. Sebenarnya nama Ummi ni memang Ummi Zakiyah ke ataupun ada anak nama Zakiyah? Tak, nama nama Zakia. Nama memang nama Zakiyah. Jadi panggil Ummi Zakiyah kan? Okey. Terima kasih banyak Ummi. Contohnya Ummi Zakiyah menguruskan kelas pada hari ini. Dapat pahala. Tapi pahala itu merupakan pulangan yang dapat semula di hari akhirat nanti. Maka kita pun bagi sedekah duit sebanyak RM10. Kita dapat balik tak RM10 tu? Ya, dapat balik pulangan. Dipulangkan semula RM10 tu dalam bentuk pahala di hari akhirat nanti. Jadi itulah maksud di sebalik perkataan siyabun dan juga sawabun. Okey. Itu yang kedua. Dan satu lagi Umi sebagai penutup untuk perbincangan hari ini. Okey, tuan-tuan dan puan-puan sekalian nampak tu? Okey, perhatikan perkataan ini. Wa hasunat murtafaqa. Maaf Umi, saya tak nak bincang lah yang ni Umi. Saya nak bincang yang mudah je lah. Okey. Di sini kita tengok Zulkarnain. Apabila Zulkarnain sampai ke tempat Ya'juj dan Ma'juj itu, maka penduduk kampung pun kata pada Zulkarnain, Ya Zulkarnain, wahai Zulkarnain, inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard. Sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj sentiasa melakukan kerosakan di muka bumi. Fahal naj'alu laka kharjan, boleh tak kalau kami upah kamu ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda, agar kamu membina tembok antara kami dengan mereka, ataupun agar kamu membina antara kami dengan mereka tembok. Tembok tu sadda. Sebagaimana tuan-tuan dan puan-puan membaca surah Yasin, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda wa hum la apa? Wa hum la yubsirun kan? Wa hum la yubsirun. Faghshaynahum fahum la yubsirun. Faghshaynahum fahum la yubsirun. Okey. Mereka meminta supaya Zulkarnain radhiyallahu an membina sadda. Tapi apa respon daripada Zulkarnain? Ma makkanni fihi rabbi khair. Kata Zulkarnain, ma makkanni fihi rabbi khair. Apa yang telah disediakan oleh Tuhanku lebih baik daripada apa yang kamu tawarkan. Kharaj tu. Yang mereka tawarkan kharaj upah tu, apa yang Tuhan bagi lebih baik lagi. Aku tak perlukan pun hadiah-hadiah upah-upah yang kamu nak bagi ni. Fa'inuni biquwwatin. Cuma nak minta tolong kamu semua ni, tolong aku dengan seluruh kekuatan yang ada. Aj'al bainakum wa bainahum radma, agar dengan itu aku dapat membina antara kamu dengan Ya'juj dan juga Ma'juj satu tembok namanya radma. Okey, perasan tak tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Zulkarnain tidak memenuhi permintaan mereka. Mereka meminta daripada Zulkarnain apa dia? Sadda. Buatlah sadda Zulkarnain. Zulkarnain tak nak buat sadda. Zulkarnain nak buat radma. Okey, apa beza antara sadda dengan radma? Sadda ni tembok-tembok biasa lah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ibu-ibu. Sadda ni contohnya tembok yang dulu-dulu kan Umi, orang kata mana tembok besar yang mengurung Ya'juj Ma'juj yang dibina oleh Zulkarnain ni. Ada orang kata itulah tembok besar Cina. Tembok besar Cina tu memang hebat. Tapi dia tak mampu pun nak mengurung, menyekat perjalanan Ya'juj dan juga Ma'juj. Bahkan orang pun duk intai-intai tak jumpa pun mana Ya'juj dan Ma'juj di balik itu. Okay, jadi bukan tembok besar Cina. Tembok besar Cina tu dia lebih kepada bentuk sadar. Radmah ini ya satu kepungan yang luar biasa, sampaikan satelit pun tak dapat jumpa. Macam mana kita nak faham isu ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Berlakulah perang antara Gaza dengan antara Hamas dengan Israel buat masa sekarang ni, baru kita faham Hamas mempunyai kekuatan terowong yang amat luar biasa. Satelit tak dapat cari di mana terowong Hamas,
Dan bila orang masuk terowong Hamas tu dijangka mungkin walaupun Gaza tu bumi yang kecil, tapi dijangka kemungkinan 700 kilometer lebih terowong di bawah Gaza. Dan baru sahaja Israel baru jumpa sedikit. Israel jumpa terowong pun tak jumpa orang. Di mana Hamas ada? Dan Israel tak mampu pun membunuh pemimpin Hamas yang berada di Gaza. Yang mereka bunuh 2-3 orang pemimpin Hamas tu yang berada di luar negara. Bukannya yang berada di Gaza itu sendiri. Bahkan bila mereka masuk, mereka tak jumpa mana tentera Hamas yang ada dalam terowong ni. Umi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, artinya terowong yang dibina oleh Hamas ini begitu luar biasa dan canggih, tidak dapat dikesan oleh satelit. Di situlah faham yang kita membentuk satu minda dalam kepala kita ni, mungkinkah Zulkarnain membina Rodma ni, artinya tembok yang bersifat bukan sahaja kanan kiri, bukan sahaja berhadapan sebagaimana tembok besar Cina, bahkan keliling habis. Mengepung Ya'juj dan Ma'juj daripada sudut ruang depan, belakang, kanan, kiri dan juga ruang atas. Sehingga apabila ruang atas tertutup habis membuatkan satelit tidak mampu mengecam di manakah sebenarnya posisi Ya'juj dan Ma'juj berada. Kerana semuanya ditutup oleh satu rodma sebagaimana terowong Hamas tadi. Adakah mungkin di bawah tanah ataupun mungkin di satu perkampungan yang amat besar dan ditutup sampaikan dunia sekarang tak nampak di mana tempat tersebut? Wallahualam, itu merupakan satu keajaiban yang kelebihan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada Zulkarnain. Jadi bukannya macam tembok besar Cina, itu Sadda yang dibina oleh Zulkarnain jauh lebih hebat. Namanya Rodma. Ini mengajar kita bahawasanya apabila orang meminta pertolongan daripada kita, kita berikan lebih daripada itu. Awak minta Sadda, tak apa. Sadda tak mampu menyekat Ya'juj dan juga Ma'juj. Kalau mampu menyekat pun sekejap je. Tempoh seminggu, 2 minggu, sebulan habis. Jadi sekarang ni kita bentuk Rodma. Itu lebih ada kekuatan. Wallahualam. Umi, saya dah harga lah Umi. Saya nak ambil air hijau. Boleh Ustaz, sila. Okey, ada soalan dah sementara tu. Ada soalan boleh prepare soalan, boleh tanya Ustaz nanti. Bila Ustaz datang. Oh, no Syam ada. Ada Bi. Kalau nanti ni rasa Amin nak buat poll dalam grup bicara admin, nak tengok respon macam mana. InsyaAllah kan. Kagum Bi, luas Okey, ada sangat soalan? dia. Kagum sebab luas sangat apa tu mesej yang ada dalam kahfi yang tak sampai kat kita. Kita baca tafsir macam tu kita tak faham juga sebenarnya. Bila Ustaz bagi ni tu Allah Allah. Alhamdulillah. Memang deep lah. Betul-betul deep. Ya, betul. Ustaz ada nak sambung lagi ke? Kita buka perbincangan lah kalau ada Umi. Betul lah. Kalau ada Dia tak boleh, siapa-siapa, dia tak boleh lama-lama Umi. Kita pun baru berkenalan. Dia kena bagi sikit-sikit je. Okey. Tapi insyaAllah lah Ustaz, macam ni ada, tu memang biasa. Macam satu pendedahan yang baik lah, maknanya setakat ni kita baca luaran, tak menusuk lagi, tak menusuk kepada mutiara yang ada di dalam dasar lautan tu, memang tak sampai lagi. Setakat ni lah bagi Umi lah. Bila dah dengar ni mungkin kita terus akan menyelam lagi mencari mutiara yang lebih baik dalam lautan, insyaAllah. 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 Ada soalan ke? Ada nak kongsi ke apa-apa? Ada? Ramai ni. Dia orang ni memang pandai-pandai belaka dah Ustaz. Dia yang Ustaz. Betul. Tadi yang bercakap tadi Puan Nora ke? Saya tak perasan tadi. Betul. Puan Nora. Kalau tak. Okey. Nora ada nak cakap apa-apa ke?
Ada Ustaz terkesima dengar. Itulah. Terima kasih banyak Itulah. jazakumullah khairan. Bagi Umi lah, betul lah. Kalam yang indah dah. Kalam ini tak ada siapa yang mampu ubah kalam Allah kan. Lepas tu, Mm-mm. apa tu, ni apa yang kita bincang tu macam puisi dah. Daripada puisi cinta daripada Allah kepada kita semua kan. Bila Betul. kita cakap macam ni, maknanya kita rasa kita lebih mengenal Allah apabila membincangkan kalimah-kalimah yang lebih mendalam kan Ustaz. Mm-mm. Jadi kalau boleh tu kita jadikan kalam Allah sebagai pegangan kita dah. Hadis tu biar ada hadis pun hadis dalam ingatan kita, biar kita sematkan dan jiwa kita ketak-ketak dah, ikat dalam hati rapat-rapat insya-Allah dah. Cumanya Umi ada nak tanya kau sikit dengan saya ni. Maknanya Zulkarnain kan, mana dia lebih tahu apa kefulan keselamatan yang lebih baik untuk apa ni dia orang dia lah, sebab ni dia tahu walaupun orang minta dinding saja, mana sadar saja, tapi dia lebih tahu apa yang lebih diperlukan untuk melindungi, untuk apa ni untuk menghalang lah. Lindungi tadi. Menghalang tu jadi buat dinding macam Ustaz kata, dinding tu mana betul-betul tungkuk daripada kelis lalang dan sampai atas pun. Kan, mana dia tahu tu. Tapi ada Mm-mm. mungkin Puan Hamas tu dia baca ni kot. Mungkin. Allah alam. Tapi Umi, kalau boleh saya tambah sikit Umi, apabila dia buat tembok yang begitu luar biasa tu, Zulkarnain itu dia memang dia menyedari bahawa sehebat mana pun tembok yang dia bina, tembok itu akan runtuh juga satu masa nanti. Tapi cara Al-Quran mengungkapkan kata-kata Zulkarnain itu indah. Dia sebut apa dia? Qala hadza rahmatun mir rabbi. Okey, ini merupakan rahmat daripada Tuhanku. Artinya dia tak kata ini kehebatan aku sebagainya, tak. Dia kata apa yang dia buat ini sebenarnya terhasil daripada rahmat Tuhan dia. Dan di sini sebenarnya Umi, dalam bab rahmat saja kita akan jumpa pelbagai cerita tentang rahmat dalam mana ni? Pelbagai cerita rahmat dalam Al-Quran, surah Kahfi. Ada 5 rahmat. Ada 5 isu rahmat dalam surah ini sebenarnya. Jadi surah ini memang surah yang kaya dengan rahmat. Okey, tak apa, itu bukan tempat kita lah. Faiza jaa wa'du rabbi, apabila datangnya janji Tuhanku, ja'alahu dakka. Tembok ini akan menjadi dakka. Rodma ni akan jadi dakka. Wa kana wa'du rabbi haqqa. Dan sungguh janji Tuhanku benar-benar terjadi. Okey, dakka-dakka ni apa tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Kalau kita tengok dalam terjemahan dulu, okey. Kalau tengok terjemahan tadi, dakka ni bagi kita tengok dulu terjemahan dari bahasa Melayu. Hancur lebur, dia kata hancur lebur. Okey. Sekarang ni saya nak cerita daripada aspek bahasa Arab pula macam mana. Dakka ni sebenarnya dia ambil daripada perkataan orang Arab disebut naqatu dakka. Unta yang tiada bonggol. Unta ni kan biasa dia ada satu bonggol ataupun kadang-kadang ada unta yang ada 2 bonggol. Jadi sekarang ni unta tu, tembok tu akan hancur lebur bagaikan unta yang tiada bonggol. Dia rata je. Di situ sebenarnya Allah Ta'ala bagaikan memberikan isyarat bahawa tembok Rodma yang dibina oleh Zulkarnain itu bagaikan bonggol unta. Okey. Bonggol unta ni memberikan manfaat kepada unta dalam tempoh yang lama kerana ia membekalkan air kepada si unta. Begitu juga tembok Rodma yang dibina oleh Zulkarnain. Rodma tu memberikan manfaat kepada penduduk tersebut daripada serangan Ya'juj dan juga Ma'juj. Tapi bila Rodma itu runtuh, sebagaimana unta yang tiada bonggol tu, maka ia tidak lagi memberikan manfaat kepada penduduk-penduduk. Dan kalaulah bonggol tu dia tertutup. Yang kita dah bincang tertutup kan. Bukannya dia duduk macam tembok macam tu je. Macam tembok bahasa Cina ke apa ke, dia tembok je.
Dia tidak tertutup. Bonggol unta ni dia benda tertutup. Dalam tu adanya air. Itu semua memberikan isyarat memang tembok ataupun radma yang dibina oleh Zulkarnain sifatnya tertutup. Bukannya sifatnya hanya ke depan ataupun belakang gitu sahaja. Jadi ini falsafah yang begitu besar sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Itu pun kalau kita nak gali falsafah bahasa menurut haiwan dalam Al-Quran ni, wow lagi lah. Banyaknya wow dalam Quran tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya pun ya Allah macam manalah nak menggali semua ni. Memang amat luar biasa. Tapi persembahan tu bagaimana disebut. Dakak tu memang amat-amat unik. Ya, amat-amat unik. Okey. Kita dah Umi ya. Ini kan? Umi nak offer ada soalan kalau tak ada soalan. Kita kesian juga Ustaz lama. Tapi Ustaz ni nak tanya, boleh ke lagi kalau kita tu ada orang tanya macam mana nak dapatkan buku Ustaz. Umi ada buka link Bicara Adin. Di situ Umi ada kongsi link untuk beli buku-buku Ustaz. Tak apa kan dia tu tahu tak? Umi dah bagi nombor telefon Cik Ahmad tak? Dekat Ataupun Umi saya berikan di sini. Dan saya pakai mesej Umi juga. okey, mesej kau Umi letak dalam grup ni Bicara Adin. Mudah lagi. Untuk mudahnya tuan-tuan dan puan-puan boleh cari. Sebenarnya dia ada beberapa buku lah. Dan sebahagian buku tu ada kaitan dengan kajian-kajian Al-Quranul Karim. Okey, boleh copy and paste. Saya punya di sini. Siapa yang nak ambil beberapa buku Fakih Synergize, boleh tengok yang first kali itu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh tengoklah beberapa buku termasuk Rahsia Kalimah, Al-Quran dan lain-lain. Dan siapa yang nak buku terbaru, 30 Fakta Unik dalam Al-Quranul Karim. Ini memang sebenarnya banyak fakta unik tu memang banyak lah. Tapi kita kumpulkan 30 fakta unik, okey, boleh tekan yang kedua. Ataupun yang terbaru, yang terbaru boleh ada buku 30 pesan Tuhan yang mengusik jiwa. Tapi situ dia ada berserta pilihan webinar. Siapa nak webinar saja boleh, siapa nak buku saja boleh. Siapa yang nak kedua-duanya pun boleh. Dan Umi boleh tak saya terangkan sedikit je bagaimana buku 30 pesan Tuhan mengusik jiwa ni, dia ada perbahasan tentang sebutan huruf itu sendiri. Jadi sebutan huruf itu sebenarnya dia kajian Quran ni sampaikan cara menyebut huruf pun ulama buat kajian dan memang amat-amat mendalam. Amat-amat mendalam. Jadi contohnya sebutan huruf macam mana? Kalau Allah Ta'ala membinasakan, saya nak buat contoh yang lain lah. Ketika Nabi Yunus alaihi salatu wassalam tu ditelan oleh ikan ditelan oleh ikan nun. Okey, sekejap ya, sekejap. Saya nak tunjuk pada tuan-tuan sikit je sebagai akhir-akhir ni. Okey. Kalau kita tengok dalam surah faltaqamahul hutu wa huwa mulim. Okey, itu dalam surah As-Saffat rasanya. Okey, surah As-Saffat. Salamun ala Ilyasin. Ni. Faltaqamahul hutu wa huwa mulim. Okey. Iltaqamahu tu dia asal daripada perkataan laqama atau kita baca laqam. Laqam. Sebenarnya laqam tu ada kaitan dengan nama Luqman. Luqman, laqam. Tu panjang perbahasan rahsia di sebalik nama Luqman. Okey. Laqam tu kalau kita sebut, kita tutup mulut ke kita buka mulut? Tutup kan? Laqam. Kita tutup. Persoalannya kenapa Allah Ta'ala menggunakan perkataan faltaqamahu? Kenapa Allah Ta'ala tak guna perkataan lain yang menunjukkan telan? Kalau faltaqamahu tu menelan. Ikan menelan Nabi Yunus alaihi salam. Kenapa tak disebut fabtala'ahu? Ibtala'a ataupun asal daripada perkataan balak. Balak. Bala'a tu artinya telan. Jadi kenapa tidak digunakan perkataan balak tapi digunakan perkataan laqam? Okey. Jadi kawan saya buat kajian tentang sebutan huruf Al-Quran ni menyatakan bila sebut laqam, balak kita buka mulut, balak
Laqam tutup, ibaratnya ikan itu telah menutup Nabi Yunus alaihi salatu wasalam, sampaikan baginda tidak boleh keluar lagi daripada perut ikan tersebut. Sampai demikian ulama membuat kajian, dan dalam buku 30 Pesan Tuhan yang terbaru tu insya-Allah akan terbit dari Kilang dalam minggu depan. Itu memang ada unsur-unsur perbahasan secara sebutan Al-Quran. Tapi 30 Fakta Unik ini buku yang amat sesuai untuk kita yang baru nak berjinak dalam dunia tadabbur Al-Quran. Kita memaparkan fakta-fakta yang jarang didedahkan dan ia sifat fakta-fakta tersembunyi ataupun fakta-fakta terpendam dalam Al-Quranul Karim. Wallahualam, itu minta maaf ya Umi, saya sekadar kempen secara ringkas. InsyaAllah. Tapi memang menarik. Nanti buku tu pun pesan Tuhan pun insyaAllah kita akan tu. Ni pun memang teruja nak guna yang tu, nak beli yang tu. Okay, aku ada soalan mungkin tanya soalan ni. Tak ada soalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Umi dan Ustaz nak tanya, maknanya untuk seterusnya akan ada lagi ke sesi kongsian yang macam ni ke macam mana? Tapi ni bincang dengan Ustaz dulu lah. Boleh Ustaz? Oh, okey. Ingat kot macam jadi siri macam kata malam ni itu kan Al-Kahfi, tapi macam kita tengok secara overview, secara keseluruhan macam tu kan. Ingat kan akan pergi per ayat ke macam tu. Wallahualam. Nanti tunggu respon Ustaz lah. Nanti berbincang dengan Ustaz. Umi pun memang cadang kalau boleh Umi nak minta lah Ustaz teruskan bersama, ataupun Ustaz boleh join, Umi akan add yang tu, add Ustaz dalam grup bicara adil, ataupun di situ boleh buat soal jawab ke, boleh ke Ustaz macam tu. Kalau ada persoalan boleh kita tu dalam bicara adil ke, sambil buat live macam ni, kemudian sambil kita bincang dalam bicara adil. Boleh Umi, insya-Allah. InsyaAllah. Sebab memang Ami rasa memang banyak menarik lah. Sebenarnya Ustaz, untuk pengamal semua, kami ni dalam grup ni pun juga ada yang masuk kelas taujih bersama dengan Ustaz Wan Hafiz. Dan Ustaz Wan Hafiz dia terdengar Umi, lepas dia beritahu, dia kata Ustaz Zul tu senior saya tu Umi, dia kata macam tu. Oh, Ustaz Wan Hafiz. Wan Hafiz lah, sebab bila ada setengah tu belajar qiraat, dan Umi minta Ustaz Wan Hafiz buka kelas taujih, alhamdulillah. Jadi kalau tak ada apa-apa, kesian Ustaz ni dah malam letih lah. Jadi mengucapkan terima kasih banyaklah Ustaz atas huraian kalimah-kalimah dan pendedahan yang memang tercapai di akal, di fikiran setakat ni lah, sehingga kini hari ni memang nampak jelas sangat. Kita boleh rasa memang mendalam sangat dan memang menarik sangat. Jadi merasa kalau tak ada soalan dia, kalau Ustaz pun dah tak ada apa-apa nak beritahu untuk keberkatan ilmu kita hari ni, Umi persilakan Fadil Ustaz untuk baca doa sikit lah. Baca doa dan doa untuk kami semua supaya istiqamah dalam mencari ilmu-ilmu Al-Quran, mendalami ilmu-ilmu Al-Quran semua di sini, insyaAllah Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata fi dinina wa dunyana wa ahlina wa amwalina. Allahumma sur auratana wa amir rawatana. اللهم احفظنا من كل البلاء. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء شماتة الأعداء. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. Okay, terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Kita sudahi dengan Abil Taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Syam. Terima kasih banyak.